Setiap kali keluar pengumuman dividen tabung haji, orang akan terus comparekan dengan ASB dan adik-beradik, sebab dividen tabung haji kurang sedikit banding dengan adik-beradik dia. Tapi ada yang akan kata dah bayar zakat. So macam mana ni Ustaz? Adakah sudah dibayar zakat duit harta kita yang diletak dalam tabung haji tu? Okey. Apa yang dimaklumkan oleh pihak tabung haji, Jawatankuasa Syariah, dan saya yakin benda ni dah dimaklumkan dari dulu lagi, dah disiarkan dalam website dia. Mereka telah membuat pengiraan sendiri dan telah ditunaikan zakat ke semua pencarum tadi. Semua pencarum telah dikira zakat dan telah ditunaikan. Mana kita pegang apa yang telah diberitahu oleh pihak tabung haji. Cuma isunya sekarang, individu tadi ni, dia ada duit katalah dalam tabung haji tadi 30,000. Dia kata tabung haji dah bayar zakat, tapi dia terlupa simpanan dalam bank-bank yang lain tadi, ada 20,000. Dia tak bayar ni. Dia kata tabung haji tak apa, dah selesai zakat. Tapi yang dalam simpanan lain tu sebenarnya bila digabungkan wajib zakat. Sebab cukup nisab. Cukup nisab. Tapi tabung haji dah bayar kan? Kita tak ada masalah dengan tabung haji. Okay, kalau kita gabungkan, kita kategori cukup nisab. Betul, untuk dua-dua ni. Dua-dua ni. Tapi kita kena asingkan siap-siap dulu. Dia ni dah bayar. Dah bayar. Kita bayar yang ini belum bayar tadi, 20,000. 2.5%, RM500. Ini orang terlepas pandang.